Dulu ingat ada ujian bila darjah 3, kalau dapat keputusan yang baik, dapat leapfrog masuk darjah 5 atau darjah 6. Kenapa kerajaan terdahulu mansuhkan sistem tersebut? Kerana kerajaan tak nak daripada umur yang sangat muda kita dah cipta sistem kasta. We classify, kamu pandai, kamu kurang cerdik. Kamu lagi tua daripada saya tapi satu kelas, maknanya kamu slow. Apabila kita awalkan sistem pendidikan, walaupun niatnya baik, kita perlu lihat apa yang datang sebelum anak-anak ini masuk ke darjah 1, iaitu sistem prasekolah. Kita perlu lihat bagaimana sistem prasekolah di Malaysia pada hari ini. Ia tidak aksesibel kepada semua. Walaupun kajian menunjukkan Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 40,000 prasekolah, yang ada di Malaysia tak sampai 4,000. 2 dari 3 prasekolah tidak berdaftar ataupun dilihat sebagai tidak berkualiti. Dan yang berdaftar, kosnya teramat tinggi. Anak-anak yang mampu masuk ke prasekolah ini lazimnya datang daripada keluarga M40 di peringkat atas ataupun T20. Di mana kini mereka akan diberikan kelebihan yang signifikan. Apabila pendidikan diawalkan setahun, keupayaan mereka yang datang dari keluarga susah, anak-anak yang tidak melalui sistem prasekolah ini kerana tercicir atau tidak mampu, jauh tergelincir ke belakang, dan keupayaan mereka to play catch up itu akan terjejas dengan teruk. Kita perlu lihat apa yang ibu bapa akan fikirkan. Adakah ibu bapa ingin memilih untuk tidak menghantar anak mereka, dan anak mereka itu besar kemungkinan dilabel sebagai anak yang lembab, tidak cepat belajar, tidak lepas saringan diagnostik? Mestilah sebagai ibu bapa kita mahu our children to have an upper hand. Masuk awal, dapat pengalaman yang lebih baik. Kalau lambat pun mungkin boleh catch up jika nak dibandingkan dengan anak yang setahun lewat dan selepas itu ada stigma. Oh, ni budak lambat. Sebab itu anak saya masuk 6 tahun, anak kamu masuk 7 tahun. Saya tanya anak keluarga yang lain, jiran saya, oh kamu lepas ujian saringan. Alamak, anak saya tak lepas lah. Sebagai ibu bapa mestilah mereka nak hantar anak mereka pada umur yang lebih muda. Kerana ada seperti dalam bahasa Inggeris yang namanya game theory. If you don't act first, you will be placed at a disadvantage. Lebih teruk Tan Sri yang dipertua, apabila satu hari selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan, tak apa, ini ada pilihan. Yang Berhormat Menteri Pendidikan pula umumkan, jangan risau, bukan semua boleh join. Kita akan ada saringan diagnostik dulu. Yang Berhormat Menteri kata akan ada ujian kemahiran dan psychoanalysis untuk melihat ketersediaan anak-anak ini. Let's be clear. Siapa yang mampu lulus jika nak dibandingkan dengan semua anak-anak yang nak masuk, tapi siapa yang akan lulus? Ini adalah anak orang kaya atau anak yang berkemampuan kerana mereka dah masuk ke prasekolah, kerana mereka mampu atau dihantar kepada prasekolah yang berkualiti. Bandingkan dengan anak-anak yang tak masuk prasekolah, tak mampu, tercicir. Bagaimana nasib mereka kalau mereka tidak lepasi ujian saringan ini? Bagaimana pula anak-anak late bloomers? Anak-anak neurodivergent, di mana mereka mungkin tidaklah begitu cerdik, pandai, mereka tak boleh network pada umur yang muda, tetapi 10 tahun selepas itu, they can become better. Nasib mereka, kalau mereka tak lepas ujian diagnostik atau saringan ini, they will be punished. Hukumannya bukan setakat mereka lambat masuk darjah 1, selama-lamanya sampai sekolah rendah ke sekolah menengah, mereka akan 1 tahun belakang daripada kawan-kawannya yang lain. Tan Sri Dipertua mungkin ingat, saya tak sampai umur pada masa tersebut, tapi abang-abang saya pernah. Dulu ingat ada ujian bila darjah 3, kalau dapat keputusan yang baik, dapat leapfrog masuk darjah 5 atau darjah 6. Kenapa kerajaan terdahulu mansuhkan sistem tersebut? Kerana kerajaan tak nak daripada umur yang sangat muda kita dah cipta sistem kasta. We classify, kamu pandai, kamu kurang cerdik. Kamu lagi tua daripada saya tapi satu kelas, maknanya kamu slow, kamu lembab. Kini jauh lebih teruk. Tak payah cakap soal mereka darjah 4, darjah 5. Baru nak masuk sekolah, umur 5 tahun dah kena lalui ujian psikometrik, ujian kemahiran, nak lihat masuk ke tidak. Classification, double tier sistem ini akan menyebabkan stigma dan diskriminasi yang lebih teruk pada anak-anak. Buli kian lebih melarat di peringkat sekolah. Saya harap kerajaan dapat pertimbangkan semula. Jangan lakukan perkara ini.